Okey, Assalamualaikum semua. Bersama saya Nizar Ali dan Hisham Seleno dalam Hantar. So kali ini as usual kita akan ceritakan cerita-cerita seram ataupun aneh lah. Okay, aku nak cerita ni tapi dah lama lah. Aku nak recall sih. Okay, ni cerita zaman aku secondary sec 1 lah. Sec 1. So that time ni kita ada set 1 camp. So selalu kalau kita sekolah menengah kan kita ada this camp set 1 untuk apa, kira perkenalan. Betul. Dengan ada schoolmates yang semua menengah satu lah. So aku punya set 1 camp happen in my own school. Okay, so it's in our own school. So as usual lah kita gather dekat the parade square and all. Dah semua dah set up fire, the campfire lah. So dah buat itu semua. Aku teman lah cikgu aku. Cikgu aku ni teman dia ambil, pasal member aku ni lupa bawa sleeping bag. Dia lupa. So dia cakap I got. Tapi that time kan kita every class kena buat campfire punya performance. Yes. Campfire song. So aku cakap alamak, but we're going to perform next. So aku that time aku tak tahu kenapa aku tak perform, tapi orang yang lupa tu kena perform, and she's one of the, kira kan lead the whole campfire song for the class lah. So aku cakap kita cakap main, I follow you lah. Okay. So aku macam ikutlah cikgu aku, dia pergi buat dia campfire song. So aku punya secondary school ni tak ada lift tau. So dia punya staircase, kau tak tahu kalau kau ingat, dia staircase macam spiral tapi besar tau. Spiral tapi besar, is really wide lah. So aku naik, cikgu aku ni laju tau. Dia suka kalau naik tangga, dia suka skip a step tau. So macam laju. So aku macam you go up first, later I follow you lah. So dah naik banyak kan. Dia naik. Staff room dia staff room tingkat 3. So campfire kat bawah kan. So you take quite a number of steps lah. So aku cakap you go up first, later I follow lah. Okay. So aku nampak, so bila aku ni cikgu aku tengah buat naik, dia dah clear kan. Dia kan dah dekat ni. So aku pelan-pelan naik, pelan-pelan. Lepas tu bila aku dah sampai kat tingkat 3, dia belok kat sini, dah naik, dia belok kanan tau. Lepas tu aku perasan dekat sebelah kiri ada orang macam menjengah. Maksudnya dekat, kan kalau kat tepi tu macam orang boleh macam menjengah. So jadi kau tahu ni dinding macam gini. Push. Tapi dia gini. I thought the staff room. Okay. Tapi pasal dia punya koridor kan gelap. Pasal nak campfire, so diorang memang tak on lampu lah. So is dia punya pancaran lampu tu daripada campfire kat bawah tu lah. So memang lampu tak on. Kita dia duduk. Tapi dia black figure. Aku ingat cikgu aku lah. Hati kenapa staff room sini, pasal dia duduk sini. Tak apalah. So aku pergi lah. Bila aku pergi, so benda tu kau datang sini so kau pergi. So aku dah terus hilang. So aku ingat aku ikut lah. Aku ikut macam aku cakap mana cikgu tu lah. Aku cakap mana si cikgu ni. Okay, Mr. Tan. Aku Mr. Tan, where are you Mr. Tan? Kau tengok tak ada orang tak ada orang kat situ, as in bila dia dah pass through that, macam behind that pillar, it's all classroom. Mana ada cikgu lagi classroom. Classroom tu lagi pun, that classroom is all out of bound because that level is only for upper sec. Kita lower sec pun. So memang tak ada orang lah. Cakap mana si cikgu ni. Lepas tu aku dengar cakap, Nizat, where are you Nizat, where are you? Cik, I'm here. Macam kau kat sini. Aku cakap Nizat, where are you? Cik, I'm here. Kau tak nampak aku?
Oi. Cakap, Cik, I'm here. Aku sampaikan apa? Nasib baik dulu kita ada bekalkan, kau tahu kita ada this luminous stick kan? Lightstick. So aku nasib baik that time aku dekat peranakan tangan aku ada. Aku buka, aku sampai campak dekat cikgu tu. Ya. Habis dia macam gini. Where's the light? So aku have to lari towards that cikgu lah. Bila aku lari, Izzat, how come you just came out from here? Just now I call you, you never hear. I cannot hear. Then how you know that I call you? I can hear you, teacher, but I tried to call you, but you cannot. You can not responding lah. So teacher, how you know that I'm the one who doing? Because I saw your light stick just flung out. Kira kan light stick tu dia baru nampak macam dia gelap, koridor gelap macam ni. Alali light stick keluar, dia terkejut lah. Siapa campak? Bila aku lari towards dia, baru dia nampak aku macam baru enter the place tau. Maksudnya macam mungkin pada aku ni apa yang istilah bila benda terpanggil, aku rasa is in dia alam. Pasal aku bila masuk aku macam mana saya lah lost lah. Terus aku macam lost. Pasal aku tak dia main je. Ni aku tak dapat jadi ambil dia punya sleeping bag. Cikgu tu dah ambil. Pasal aku ingat cikgu aku panggil aku pergi sini. Rupanya cikgu aku dah masuk dalam ambil barang tu. Cik, there's sleeping bag. I take it, man. Because I never saw you. Cik, because just now I go up very slow lah. Aku tak ceritakan dia. The next day aku cerita, Cik, you know what happened not, Cik? When I go up, I thought you call me. I saw someone calling me from this side, so I follow. I thought it was you. I said, but why you go there? This is not a staff room, but the staff room is here. Yeah, I don't know. So siapa orang tu? Belakang mendengar macam gini, dia gini. Tak panggil nama aku, dia cakap come. Dia black figure. So aku ingat cikgu because it's all gelap kan. Yalah. Macam come. Okay. Dia dah come tu kau datang. So dia terus hilang lah. Aku ingat cikgu tu dah pergi lah. So aku fikir, ni dah classroom semalam mana? Setan. So itu yang aku ingat Sec 1 lah. Sec 1 punya camp. Aku nak tolong kawan aku, tapi aku dalam alam lain lah. Aku rasa, aku cerita kat mak aku cakap mungkin makhluk halus tu yang nak sesatkan lah. Mungkin because aku get to know that dulu sekolah tu used to be a place that dah lama tak ada orang gunakan lah. So it's a land that they say that banyak benda-benda macam ni lah. So aku rasa that is the pasal dia gelap je. So macam aku, so from now on aku cakap kalau aku nak pergi mana, aku mesti minta teman. Betul. By right memang minta teman lah. Cikgu cakap Rizal what's your buddy? Never mind, I can go with you lah. You go je, never mind. Ustaz Hero lah. Ustaz Hero jadi ni lah. Tapi itu yang aku boleh cakap boleh ikut lah tu. Padahal bukan cikgu aku. Cikgu kau tapi just a silhouette lah. Tu Sec 1 camp lah. Tapi sebab dia panggil tu, dia kena macam menjengah belakang koridor macam okay. Aku tak teringat staff room kat sini. Aku tak fikir staff room macam mana nama. Tak tahu. Aku terus ikut benda tu. Dia memanggil dan sebenarnya tak cakap aku baik tu lah. Tak, sebenarnya aku campak je lightstick. Kalau tak tahu tak tahu apa jadi. Terperangkap dekat dunia ke, dunia alam lain ke, tak tahu. Betul. Yes, that's one of the story yang camp lah. So banyak lah, tapi aku save for other time. Sama. Cakap pasal yang apa ni, memanggil kan. Ni aku ada cerita dah, tapi aku save that for others, for other days. Ni cerita apa? Hari ni dia cerita dia berlaku dalam studio ni. Apa ni? Kita punya cameraman Wawan pun faham. Cerita dia macam gini. Kau ingat tak episod kita dulu di mana aku seorang diri interview brother kita Arif? Yang dia cerita. Cuba rewind balik. Cerita yang kes pasal ICA Cuba rewind balik. Alright. Ini dah nak tahu kan video ni kan?
Korang ada pernah tertanya-tanya tak? Selalunya hantam kalau ambil video, semua angle dapat tangkap. Tetapi kenapa pada episod Brother Arif kita bawa pasal dia punya cerita seram ICA, kenapa fokus kat aku je? Kenapa dengan suara dia? Kenapa tak ada dia punya angle? Kenapa? Kenapa? Ini cerita dia. Pada malam tu, Wawan dah steady dah, semua dia dah standbykan kamera semua. Aku ingat lagi aku duduk kat mana, kat sini ke sini? Sini. Ya, kat sini. Aku ingat kau cakap macam gini. Duduk sini kan. Masa tu dia record. Boleh nampak blinking. Mana dia is Yalah, recording. memang aku tahu Wawan mesti akan check. Is Wawan sih. Takkan Wawan Dia tahu bedik. So bateri semua dah charge. Dia dah play. Aku buat macam biasa. Terus dah interview semua okey lah. Best pun kan. Terus lepas tu aku interview. Patutnya adakan episodnya kan, pasal kita bawa pasal satu web cerita ni. Tapi kali ni dengan 2 guest perempuan, pasal dating apps. So dah habis semua, settle semua, okay, clear. So tunggulah Wawan update. Tu yang kau tanya aku, video dah habis ke belum? Tu aku text Wawan. Terus Wawan tiba-tiba cakap, can I call you? It's urgent. I have some bad news to share. Aku cakap, what's going on lah? Okay lah. So aku call dia. Assalamualaikum Syam. Aku nak share kau satu benda lah. Okay, kau nak good news ke bad news dulu? Okay, bad news first lah. Okay, bad news. The horror thing happen to your video. Macam mana? Okay, what's the horror thing happen? Video aku rekod Arif, yang kita nampak aku dah tukar bateri, ada blinking tengah recording. Video Arif hilang. Ya. Video Arif hilang. Padahal dah check dah record. Dah check. Video Arif hilang. Suara audio pun tak ada. Wawan try to retrieve for few weeks, sebab tu macam lambat sangat dia punya update on the video. Rupanya Wawan have been trying to retrieve. Tak boleh. Berminggu-minggu tak dapat, tak boleh. Fail. After that, dia pun bilang aku the next episode yang kita interview 2 perempuan dengan Arif, same issue juga. One of the camera pun tak dapat retrieve, padahal dia record full. So aku tanya, confirm lah Wawan tak boleh retrieve lah? Confirm tak boleh? Yes bro, memang tak boleh. So bila dia send aku the raw one, aku tengok balik, the video yang nak tangkap Arif tu totally nothing, blank. Itulah error. So macam macam mana boleh error How does it tiba-tiba video dia hilang? Padahal dah record tau, full battery. Wawan dah charge full battery, blinking lagi sampai record. So macam mana boleh hilang tu? Aku tanya-tanya, dan aku cakap dengan Arif, kau tahu tak, video kau, gambar kau hilang siul. Dia tu macam, macam mana? Tak tahu. Kawan aku Wawan try to retrieve tak boleh. Video kau hilang lah sia, tak boleh retrieve. Padahal dah record Rif, aku nampak. Tapi kau punya video terus destroy, tak boleh retrieve. Terus the dating app, perempuan je boleh nampak, tapi aku dengan kau tak nampak Rif. Tak ada. Destroy, error. Terus kawan aku pun dah macam takut lah, macam asal tak apa, kau tak mau fikir apa-apa, it's nothing. Dan bila aku tengok video balik tu, aku bulu meremang lah, pasal it's like aku first ever solo aku interview, tapi horror tau. Mak Arifnya video pula tak ada. Dia suara berbual, itu kira ibarat macam aku interview orang tapi aku sensor muka orang. Tu tapi dengan suara macam seram sini. Aku stick
sampai sekarang aku masih tanya-tanya, macam mana Terus sekarang baru bawan tadi cakap aku, cakap dengan kita apa, actually klien aku ada face the same issue. Serius lah. Siap Seram sih. Bila kita je rupanya same issue So bila aku edit tu video, aku dah try lah. Ada satu tempat tu macam aku dengar, so aku pakai earphone lah, so aku edit aku dengar how's the level of the video. Aku dengar macam the very soft, macam orang ketawa. Serius lah? Very soft. So aku macam aku tengok, aku kadang-kadang kalau story aku suka add effect lah. Tapi aku belum add effect, aku setakat jaga audio je lah. So kira aku nak normalize, tengok dia punya audio okey tak kan. Aku selalu buat macam gitu sikit minor adjustment lah. Asal ada macam begini aku tak buat adjustment pun, aku tak tukar filter pun, tak ada apa-apa pun, just raw like that. Kau tak ingat apa? Kau dengar orang tahu tapi in the video kau mention dengar tak? That part betul-betul bila aku main balik, aku rewind balik and play the part kau cakap tu, aku dengar orang ketawa macam. Pasal yang pada tu yang aku cakap dengar tak, is different. Aku tak sangka ketawa. Kita tak ketawa kawan tak tahu. Tapi bila aku dengar balik is ketawa. And aku try to enhance lah, aku nak kasi audience dengar lah. Tapi bila aku dah levelkan, aku sampaikan apa tau, aku sampaikan 2 split track just to enhance that ketawa. Aku dah kasi kuat pun tetap sama. Aku kasi pelan pun tetap sama, lebih ketawa. Ketawa dia tetap sama. Macam kau cakap dengar tak, dia macam pasal yang aku dengar tu bukan ketawa tau. Aku dengar ketawa. Damn. Miss aku dengar apa sih that point time? Aku cakap aku dengar tak suara tu. Aku try to enhance lah. Ada yang dengar kau cakap. Aku cakap tak dengar apa-apa, ada yang dengar. So aku try to enhance lah. Kan aku tahu some caption ada dengar suara tak. So aku dengar, ada yang tak dengar. Aku tak expect it's a laughter. So it's a laughter. So bila aku main balik, aku takkan So aku try balik lah. Sama. That bunyi is sama. So aku macam nak try kuatkan. Kuatkan sama level. Aku pelangkan pun sama level. The level of the ketawa tu is the same. Macam apa yang aku dengar suara. Tu macam kau dengar, kau cakap dengar tak? Masa aku dengar just like macam people like macam suara-suara macam talking lah. Tak, so aku ingatkan maybe kawan-kawan aku lah. Tak, it's not talking, it's a laughter. So kalau kau nak tengok episod tu, kalau tengok balik, tengok lah, try to see. Mungkin kau boleh macam cut that one of the episode kau tunjuk lah untuk for this maybe one. On the IG post aku try tengok, aku boleh tunjuk that part. Asal aku dah bilang caption tu, dengar tak suara. It's very soft tapi clear. Aku cakap aku nak kasih tinggi lagi. Sama level. Aku kepelangkan sikit lah. Sama level. Aku rendahkan sikit. Sama. It's still clear. So tak tahu is it aku punya headphone rosak ke, atau aku anggap aku punya headphone rosak lah. Pasal takkan kau adjust volume macam tu suara ketawa. Just for segment lah. Okay, now I know. Now rumah naik. Nanti aku kau whisper. Sebab itu memang the experience lah. Macam aku do a solo. Pasal aku dapat kau buat solo interview dulu punya video. So tu aku punya first time aku buat, tapi horror. Pasal macam excited, macam okay nak feeling macam Abang Casey kan. Kali tiba-tiba tak sangka pula video tak boleh retrieve. Bukan video je Syam, aku nak export fail. Export fail. Means rabak. Aku export macam asal aku fail lah. Aku try to export fail. Dah habis tau, dah nak 90%, media not found. 90% media not found. Apa yang media not found macam tak boleh lah. Macam susah guys. Aku nak lu bilang korang aku tak boleh export ni. That's why. Habis Aziz pun kebetulan Aziz pun cakap guys, aku nak upload pun susah kan. Ya. Cakap guys, aku asal tak result, can you send me the video not? Cakap okay pun Aziz, asal tak boleh.
Aku tak boleh upload. I Oh just ya cannot upload. Okay, now aku recall balik. Oh. Kan saya cakap tak boleh upload. Ya. Pasal dalam teaser tu memang aku sengaja taruh yang part yang ketawa in that teaser. Okay. So itu kita kan cerita yang pada aku aku edit tu kira sampai susah. Padahal senang video tu. Cuma dia macam susah saya in terms of aku nak jaga macam mana. Tapi nak export yang susah. Habis kau nak upload Aziz nak upload pun susah. So pada aku bukan dia nak kacau kita, tapi yalah timing tu kan kita kan dia punya time dorang. Betul. So kita just niat yang yang kita penting kacau kau. betul. Kita takkan nak buat ni bukan untuk introduce korang, tapi kita nak kongsi cerita je. Betul. Bukan kita introduce kan. So apa-apa kita ceritakan janganlah terbawa-bawa sangat. Ini based on aku punya experience bila time sekolah, and based on your experience and Wawan punya experience. Time tengah recording at this very place. Dan ini pun hanyalah untuk hiburan je dengan dengar. Tapi kita tak reka lah. Ini cerita memang betul. real lah. Betul. Cuma janganlah terbawa-bawa alamak, jangan off lampu lah. Jangan lah. So sebelum kita baca apa-apa yang kita tahu. Betul. Ini and all, insyaAllah. InsyaAllah. Dan dengan itu kita pun dah akhir di episod untuk horror malam ini. Kalau nak share cerita boleh Cam? Betul. Itu yang kita menunggu-nunggu sebenarnya. Kalau korang ada cerita-cerita seram yang nak kongsikan, pergi kat kita punya IG, DM kita akan kasih korang Google link. Macam dokumen gitu lah. Okay. Kongsi saja, situ ada different tab. Pergi kat cerita seram hantam, korang kongsi je. Nak kasih nama betul pun tak apa, nak kasih anonymous pun tak apa, kita akan kongsi. Boleh. Dan kita akan saksikan di episod seterusnya, di episod seram di dalam Hantar.